Okey guys, untuk pengetahuan korang, sebenarnya perut kita perlukan makanan yang berasaskan prebiotik dan juga probiotik. Di pasaran sekarang ada satu makanan iaitu probiotik drink, iaitu minuman probiotik yang berharga murah daripada brand yang nama Kefir Milk macam ni. Untuk gut health iaitu masalah perut, digestive support itu untuk bantuan pencernaan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah untuk immune care, iaitu untuk penjagaan kesihatan imun dan badan. Okey, aku nak cuba tuang sedikit ke dalam cawan. Okey, jom aku nak try minum air Kefir Milk probiotik. Dia rasa macam rasa susu masam. Okey guys, kalau korang berminat untuk dapatkan minuman probiotik dari Kefir Milk macam ni, boleh dapatkan melalui link yang telah disediakan. Okey, bye.